PUBG bolehlah dapat sebulan 15,000, 16,000 sikit je. Tapi time tu tolak-tolak installment adalah untung ada duit belanja kan. Okay, selepas unit keempat tu baru staff saya berminat untuk join. Mula dari situ lah saya ambil konsep profit sharing. Seorang beli HRV, seorang beli RV, macam-macam cara lah. So bila makin lama makin banyak kereta, saya pun dah ada result yang bagus, saya pun dah set setiap kereta tu ada target. Sebelum ni asal lepas okey lah. Untung saya sikit pun okey lah. Sebelum ni macam tu, mula peringkat awal. Tapi bila saya dah set satu kereta tu, saya mesti nak 2 kali ganda. 2 ke 3 kali ganda daripada installment. Saya tu kita dah dapat result yang cantik. Terbuka rezeki, ramai owner yang datang jumpa berminat letak kereta. Letak kereta, kawan saya pun ada satu orang kawan lama saya pun, dia sekarang dah 3 biji kereta letak kat saya. Jadi sampailah sekarang tahun 2026 dah bulan 7, sampai bulan lepas pun kita ada tambah lagi situ kereta emas 7 PHEV. Ni on the way bulan ni mungkin S70 baru lah, S70 flagship baru. S70 saya hampir-hampir tak pernah parking. Parking dia keluar. Jadi saya rasa saya dah tak cukup dengan S70. Dia lagi hot daripada Vios baru. So saya jumpa ni owner ni memang dah beli Civic, dah letak Civic kat saya. Saya suruh dia beli tambah lagi satu S70. Buat masa sekarang owner-owner yang dalam grup saya, mana-mana owner yang bila saya suruh apply kereta baru, dia orang tak ada ragu-ragu, penuh submit. Selagi ada cara, selagi boleh penuhkan nama dekat situs tu, dia orang penuhkan. Dia kata tak apa, dapat passive income kan. Dia orang pakai kereta buruk pun tak apa. Beli kereta 150,000 letak kat kereta sewa, member sendiri pakai Saga je. Saga lama, Saga yang MC2.